Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk menyertai sesi Talk Keselamatan Jalan Raya yang dijalankan secara atas talian melalui Google Meet. Pada hari ini kita akan membincangkan topik yang sangat penting iaitu kepentingan penggunaan topi keledar dan tali pinggang keledar dalam memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Bersama-sama kita pada hari ini ialah dua panel jemputan daripada Polis Diraja Malaysia. Terima kasih kepada kedua-dua panel kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dan pengalaman bersama kami. Untuk memulakan sesi, saya menjemput panel yang pertama untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum dan salam. Terima kasih kepada pihak Mendung dan saya Muhammad Arif dan lagi tentang dari saya juga sebagai polis yang berkembang berkembang saya harap di sini dapat memberi manfaat kepada. Okey, seterusnya saya menjemput panel yang kedua untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Malaysia pada diri. Terima kasih kepada pihak mengatur atas kejutan ini. Dan nama saya Muhammad Aiman Syahudin bin Muhammad. Saya bertugas sebagai anggota polis di Raja Malaysia. Saya berharap ini dapat memberi manfaat kepada peserta yang ada. Hai semua dan selamat datang ke sesi kupasan kita hari ini. Okey, jom kita terus masuk ke topik. Hari ini kita akan kupas satu taklimat keselamatan jalan raya yang sangat menarik daripada pihak PDRM. Kita dah ringkaskan poin-poin utama dorang jadi satu panduan yang simple tapi sangat penting pasal anatomi pemanduan yang selamat. Jom kita tengok. Secara ringkasnya, ini agenda kita untuk hari ini. Kita akan mula dengan perlindungan fizikal, lepas tu bahaya gangguan digital, ialah telefon pintar kan? Kemudian kita akan sentuh sikit pasal kesediaan mental, mitos kecemasan dan akhir sekali macam mana nak jadi pemandu yang betul-betul berhemah. Alright, kita masuk ke bahagian pertama dulu. Asas keselamatan diri fizikal. Benda ni memang nampak asas sangat, tapi anggota PDRM tegaskan betul-betul. Tak kiralah anda bawa kereta atau tunggang motor, alat macam tali pinggang dan topi keledar ni memang wajib. Tak ada kompromi. Kenapa? Sebab fungsi utama tali pinggang keledar ni sebenarnya adalah untuk lindungi dada kita. Bila berlakunya kemalangan, daya momentum akan tolak badan kita ke depan dengan sangat-sangat kuat. Bayangkan, tanpa tali pinggang, dada kita lah yang akan terima hentakan paling teruk tu. Saya sejujurnya suka sangat ayat abang polis ni. Dia cakap beli kereta tak datang asing tali pinggang keledar. Tepat sekali kan? Benda tu bukan aksesori tambahan yang anda kena beli asing kat kedai. Memang dah siap pasang kat sebelah tu. Jadi tarik je dan pakailah. Simple. Okey, sekarang kita beralih ke bahagian kedua pula. Bahaya gangguan telefon pintar. Cuba anda fikirkan pasal angka ni. 2 saat. Sebenarnya, bila anda pandang je skrin telefon kat tangan tu, walaupun cuma untuk 2 saat, anda dah cipta satu blind spot atau titik buta yang sangat besar. Polis kata, kelalaian yang sekejap inilah yang akan naikkan risiko kemalangan secara mendadak. 2 saat tu cukup untuk mengubah segalanya di jalan raya. Penggunaan telefon bimbit semasa memandu boleh menyebabkan pemandu hilang fokus terhadap keadaan jalan raya yang tengah berlaku waktu tu. Walaupun hanya beberapa saat melihat skrin telefon, risiko kemalangan boleh meningkat dengan ketara. Macam tengok telefon hanya 2 saat. Dan berlaku kemalangan tu pun boleh menjagakan 2 saat juga. Jadi benda tu perlu menitikberatkan lah kalau kita tengah memandu. Kemalangan tu tinggi. Yang tadi pasal Dan juga apabila orang tengah naik mesej ataupun menjawab panggilan, benda tu boleh membuatkan kita lalai untuk fokus terhadap kita punya pemanduan. Ini menyebabkan tindak balas menjadi lebih perlahan. Berlaku kemalangan. Jadi janganlah terus masa memandu. Okey, baiklah. Soalan seterusnya. Maafkan saya, soalan seterusnya, adakah terdapat situasi sebenar yang sering berlaku akibat penggunaan telefon bimbit ketika mandu, terutamanya kepada pengguna yang ingin menjawab panggilan kecemasan?
Dia baik saya menjawab soalan cik ni. Kalau kata situasi sebenar yang berlaku, ya memang ada. Sering kali berlaku. Indeks kemalangan untuk setiap tahunan meningkat. Sebab dia dapat panggilan kecemasan ataupun kita lalai rasa dalam pemanduan ni. Memang akan berlaku lah kemalangan tu. Antara kemalangan kecil ataupun kemalangan besar, bergantung pada nasib lah. Untuk pemandu-pemandu di luar, kalau boleh dapat panggilan kecemasan ni, berhentilah di tepi jalan, carilah tempat yang selamat untuk gunakan telefon tu. Janganlah jawab ketika mandu. Bagi saya untuk zaman sekarang ni 26 ni, tentu semua ada Android player. Ada Apple CarPlay, ada Android player. Kita connect dengan kereta kan. Kalau guna kereta, kalau guna motor ni nak tak nak kena berhenti tepi jalan lah. Kalau guna kereta ni, kalau Android player, gunalah Android player tu sebaik mungkin. Gunalah teknologi tu, teknologi tu sebaik mungkin. Tapi, faham, kadang-kadang ada panggilan kecemasan yang kita terpaksa jawab, betul tak? Pihak polis bagi dua perbandingan yang sangat jelas kat sini. Cara yang salah, anda pegak telefon sambil sebelah tangan lagi kat steering. Atau lagi teruk, type message. Cara yang betul, berhentilah kat bahu jalan atau tempat yang selamat dulu. Ataupun, gunakan teknologi yang memang dah ada dalam kereta moden sekarang ni, macam Apple CarPlay atau Android Auto tu. Tolong kekalkan kedua-dua belah tangan kat steering.